Pada tahun 2008 dah 18 tahun. MuhammadZulkifli.com dah 18 tahun dah tuan. Saya menulis dekat muhammadZulkifli.com 18 tahun. Daripada feedback yang saya dapat, masalah kewangan saya boleh simpulkan dua saja. Satu, tak ada tabungan. Kerja bertahun-tahun, tak ada tabungan. Bukan gaji kecil masalah kewangan bukan gaji kecil masalah tak ada tabungan. Tuan-puan jangan ingat masalah tak ada tabungan ni hanya orang gaji kecil. Tak. Orang gaji besar pun tak ada tabungan. Saya pernah seorang pasangan suami isteri kontak saya, cerita tentang masalah kewangan, nak minta saya solution. Dia kata, Tuan Zul, saya husband and wife gaji 17,000, total 17,000. Sekarang ni duit dalam akaun saya tinggal RM37. Gaji 17,000, dalam akaun 17,000. Ada pasangan doktor pun pernah jumpa saya, pasangan husband and wife campur gaji lebih 20,000 sebulan, pun sama ada masalah kewangan. Bukan belajar tak pandai tuan-tuan, belajar tinggi ni semua ni pun ada masalah kewangan. Jadi tuan-tuan jangan ingat masalah kewangan ni sebab gaji aku kecil. Tak. Beza orang masalah kewangan, gaji kecil tak ada tabungan, gaji besar pun tak ada tabungan. Beza dia gaji kecil hutang kecil, gaji besar hutang besar. Itu je beza. Okey, jadi masalah kewangan yang pertama tak ada tabungan. Bila tak ada tabungan, dia pergi masalah kedua, hutang yang banyak. Hutang yang banyak. Tuan-puan, saya ingatkan tuan-puan, hutang ni adalah membelanjakan pendapatan masa depan. Masa dah habis. Aduh, 5 minit lagi. Hutang adalah membelanjakan pendapatan masa depan. Duit tak dapat lagi, tapi kita dah belanja habis lah. Tak kerja lagi masa depan, duit tak dapat lagi, kita dah habis belanja lah. Tuan-puan kena ingat, setiap duit yang tuan-puan nak belanja dan tuan-puan masih kena kerja, ini adalah pendapatan masa depan. Berbeza dengan tuan-puan tak perlu pergi kerja. Contoh. Tuan-puan tak kerja pun ada 5,000 sebulan, tak kerja pun ada 5,000 sebulan. Belilah apa pun dengan 5,000 sebulan. Bulan depan tak perlu kerja, boleh ini lagi. Dengan 5,000 sebulan tu tuan-puan pergi buat loan, beli kereta bayar 500 sebulan, tak apa. Bayar 1,000 sebulan, tak apa tuan-puan. Bukan kena pergi kerja pun nak bayar kereta. Tak kerja pun boleh bayar kereta. Tuan-puan, saya tak hidup mewah ketika saya status kewangan kaya sebulan makan sebulan. Saya mula mewah ni, mula start nak beli benda yang saya suka ni bila saya tak perlu pergi kerja. Sekarang baru start pergi beli Alphard, pergi beli rumah, pergi beli tu. Tapi saya tak boleh pergi kerja. Pergi travel overseas, tak boleh pergi kerja, saya tak boleh pergi kerja. Suka hobi-hobi yang mahal, tak boleh pergi kerja. Hari ni saya seminar, 2 hari nanti saya pergi diving dekat Angle. Sekali dive habis, seorang habis 1,000. Saya ingat dalam 1,000. Seorang, 2 orang 2,000 sekali dive. Tak apa, saya tak boleh pergi kerja untuk dapat duit 2,000 tu. Saya tak boleh pergi kerja sebab mana datang daripada harta. Okey, ni tabungan. Yang kedua, bina harta tu. Daripada tabungan tu nantilah beli tanah, ada hasil, kebun getah, kebun sawit, kebun kelapa. Apa lagi? Intellectual property, tulis buku. Contoh, tulis buku. Macam saya tulis buku, saya ada dapat royalty. Tak kerja pun saya ada royalty. Buku saya tak jual buku emas mengisi bebas hutang tu, tapi penerbit bayar saya puluhan ribu setiap tahun. Saya tulis buku, bukan nak jual buku, saya nak sampaikan ilmu. Puluhan ribu galeri ilmu tu bayar dekat saya. Ini harta. Buku tu adalah intellectual property. Bisnes, memiliki bisnes. Bisnes kita yang boleh berjalan dengan sendiri. Bukan nanti tuan-tuan akan belajar. Pemilik bisnes lain, kerja sendiri lain. Dia different. Kalau tuan-tuan kena ada kat situ, kena buat benda tu baru ada duit, itu bukan pemilik bisnes, itu kerja sendiri nama dia. Tapi kalau tuan-tuan tak perlu ada situ, bisnes boleh jalan sendiri, itu pemilik bisnes. Pemilik bisnes dia ada dividen. Apa lagi? Bisnes public goal. Bisnes public goal pun boleh jadi harta. Buat bisnes public goal, mati pun family boleh dapat income.
Buktinya Abdul Rahman, arwah Abdul Rahman. Tuan cari ni, nama ni. Buku pun mungkin ada kat belakang tuan mungkin. Tajuk buku persaraan, hadiah persaraan Umi. Seorang diri waktu itu di bawah mentorship saya, meninggal pada umur 25 tahun. Ketika meninggal dunia, dia ada 2,000 penyimpan emas direct di bawah dia. Dia mati, penyimpan emas boleh buat transaksi macam biasa, dapat income kat situ. Public gol bayar royalty itu kepada ibu dia. Sebab tu buku dia, nama dia Hadiah Persaraan Buat Umi. Sebab dia tahu umur dia akan mati antara 25 tahun hingga 30 tahun. Sebab dia pesakit thalassemia. Dia buat bisnes public gold memang untuk ibu dia. Jadi tuan baca, public gold pun boleh jadi harta, boleh dapat royalty dekat sini. Okey, katakanlah hasil daripada royalty ni semua, tuan dapat income semua, katalah 10,000 sebulan. Tak kerja pun ada 10,000 sebulan. Nak mewah-mewah lah dengan 10,000 sebulan. Okey, akhir sekali ialah tentang hutang.